Kita bangunkan Science Center dengan hospital. Maknanya sekolah luar bandar boleh melihat apa yang berlaku dari sudut sains. 239 juta kurang lebih kos membina Sarawak Science Center. Daripada kerajaan bazirkan duit macam ya, kenanya si tolong je rakyat. Mun 10,000 kes seorang, 23,900 orang rakyat yang susah boleh ditolong. Nampak macam bijak. Tapi realiti pahitnya, 10,000 ringgit je, bolehkah ubah hidup kita? Esok lusa, ganti 10,000 ringgit je habis macam ya je. Lepas je, kita balik semula ke takut lama. Saya ada jaminan masa depan, saya ada perubahan dalam hidup kita. Mak kata Bang Jo, saya bukan paloi. sebab yalah kerajaan bina Science Center tu, bila anak-anak kita masuk je dalam ya, nampak dinosaur, nampak bumi, mula eksperimen hands on, barulah tercetus rasa ingin tahu sidak. Benda tu terbukti tau, boleh merangsang STEM identity sidak. Simakkah anak kita jadi pakar engineer kelak? Simakkah anak kita jadi saintis di masa depan kelak? Kerana kita nak melahirkan the new Einstein, the new scientist. Namanya Ahmad, namanya Paul. So, benda tu bermula dari kecil, which is otak nembiak tu macam spat. Cuba kita throwback balik masa silam. Dulu, bila ada projek baru je, ramai netizen kecam. Ya, contoh macam Jabatan Daruhana. Post pada tahun 2012, mungkin kita tangga dekat ruangan komen, ramai orang kecam. Lihat apa dah jadi kini tu. Tempat ia jadi tumpuan. Bendera besar Sarawak dulu, ramai orang kecam. Kini tu, Sarawak dikenali disebabkan bendera besar ia. Sedar si sedar, pemimpin kita tu ibarat bapa kepada kita semua. Dulu kita ada arwah Tok Nan. Masih ingat sih macam ni arwah perjuangkan bermati-matian untuk Sarawak. Tapi Allah lebih sayangkan arwah kita hilang seorang bapa. Kini Abang Jo. GPS ada tu. Ya, GPS kapan jalan. Dan menteri-menteri lain ikut serta memikul tanggungjawab beratuk. Abang Jo kita anggap macam bapa kita. Bapa yang akan mula apa aja, they will do anything for our future. Walaupun kadang-kadang anaknya pun si faham dengannya. Apa sidak pula tu bukan pakai sidaknya pun. Pilihan kita lah. Bila bapa kita dah sediakan fasiliti beratus juta macam tu, pusat ilmu macam tu lah penyelamat. Si perlu kita nak pergi jauh-jauh keluar lagi. Kita nak pergi Semenanjung, berapa dah kos sepalak dah beribu-ribu ringgit kali. Lepas tu bayangkan anak kita gunakan telefon je ke arah lebih manfaat. Tegal saya dah pergi Sarawak Science Center kita ngembat tadi, selalu saya dah search pasal benda yang saya nak belajar. Nampak sikit benda tu. So jom, sementara Sarawak Science Center masih free tu, mbaklah anak-anak kita, anak buah kita, sekeluarga masuk percuma. Kita suka konten macam tu, like, komen dan share. Aman makmur.